Kamu tengah buat apa tu, Li? Apa buat kuih raya lah, orang order ramai. Oh, banyak orang order ya? Boleh lah. Ini apa ni? Peyuk? Tempeyek orang panggil tempeyek sama lah tu. Oh, tempeyek. Oh, pandai kamu buatnya ya? Boleh lah. Berapa lama kamu belajar buat kerja ni? Oh, awak dari budak lagi, daripada arwah mak. Iya, pandai kamu. Ini dah ada orang order ke apa? Ni semua ada orang order lah. Oi, sedap ni ya. Boleh lah, ikut selera masing-masing. Kau makan ke tadi try? Puasa mana boleh rasa. Ujung lidah boleh lah. Tadi elok je bergembuknya. Lidah. Bulan puasa ni. Betul juga ya. Ini berapa orang dah order ni? Tahu lah, nak kena tengok balik buku berapa dah. Ya. Ingatlah 200 balang dia dah kot. Ya ke? Ini biasanya tiap-tiap tahun kalau nak buat tempeyek ni kan. Ambil masa berapa lama ni nak nyiapkan ni semua ni? Tengoklah kadang 15 hari puasa siap dah. Siap ya? Tak adalah ambil banyak. Lepas belanja raya je dah lah. Yalah betul juga ya tak? Modelnya tinggi ke nak buat ni? Sekarang tinggi sikit lah. Pasal kos barang semua naik. Naik pasal apa boleh naik? Tak tahulah, kena tanya orang merintahnya. Betul juga ya. Ya. Ini kira hasil daripada orang dulu-dulu punya tak? Resepi mak-mak ni. Resepi mak-mak tak? Habis tu kalau kamu buat tiap tahun ni tak ada dah buat kerja lain. Sebulan cuti lah dengan nak payek je kuih. Oh ya. Kamu buat kuih ni je kan? Kuih-kuih lain kari pap ke tak ada? Hidup. Ini pun dah nak tumpur. Iya kak. Apakah tapi kalau buat kari pap sedap ni. Kari pap berbuka boleh lah. Berbuka? Ini nak pakai kuih raya. Berbuka ke bersahur? Bersahur boleh, buka boleh. Betul juga ya. Tapi aku suka kari pap lah ni. Kari pap kena tunggulah. Pergi bazar lah. Bazar? Ada buka kan ni bazar. Jangan hujan dah. Betul juga ya tak? Ini selain daripada kamu buat kuih ni, apa kerja sampingan lain? Kalau bulan puasa ni memanglah ada buat macam-macam untuk raya kan? Habis selain daripada bulan puasa ni, apa benda kerja kamu buat? Biasalah misal rumput, kerja kontrak, kerja kampung je lah. Kerja kampung ya? Tapi kira... Itu je mampu. Apa dia? Itu je mampu. Dulu driver lori tak boleh lah. Sejak dah kena heart attack ni. Ya ke? Ada masalah jantung ya? Masalah jantung. Tapi kalau orang nak order dekat kamu, tempeyek ni macam mana caranya ni? Caranya ya? Cuba bagi tahu nombor telefonnya. Buat masa ni dah tutup lah. Dah tutup? Dah banyak order, takut tak menang tangan. Kan tak dapat orang raya kan? Betul juga ya. Pasal buat seorang kan. Kenapa orang rumah tak ada ke? Orang rumah kerja. Rumah kerja ya? Kerja kat mana pula tu? Ya, kerja biasa. Ya ke? Orang lelaki ni kena serba-serbi pandai sekarang. Ya. Tak boleh malas lah. Bukan sekadar pandai yang itu je tak? Itu yang ianya. Betul. Masak nak pandai. Apa ramuan-ramuan yang kamu ni buat ni? Ramuan dia biasalah, santan, tepung ubi, tepung beras, telur, kapur. Kapur apa dia? Kapur sirih orang makan tu ke apa? Kapur makan lah, bukan kapur mayat. Kapur mayat mati orang. Bukan kapur yang banjur simen tu. Bukan. Yang itu tak boleh ya? Itu makan 2 hari siu lah, apa lagi. Betul juga ya? Sedap ni dia ya? Boleh lah. Kira kamu jual satu balang berapa duit? RM20, 50 pieces. 50 keping, RM20? Jadi kamu bolang balang mana? Balang ni? Balang itu. Ada 20 keping itu ya? 50 ya? 50 pieces, tapi lebih pun letak selalu pun. Ya ke? 55, kadang 54. Tengoklah berapa muat. Untuk seharinya proses nak ngorin tempeyek ni kan? Berapa model nak kena keluar tu? Dalam berapa agak? Tak tahu nak cakap lah, model sekarang pun dah tinggi. Nak cakap nak agak pun tak boleh nak bajet. Ya ke? Beli ngotek-ngotek sikit-sikit barang. Tapi boleh cover ke? Boleh lah, lepas lah kalau nak balik haji hari tu boleh lah. Tapi kalau buat kari pap ni kan, lagi laku ni, goreng dia macam ni juga. Tapi itulah kari pap nak buka, sahur boleh lah. Nak pakai raya. Tapi biasanya dia orang ni makan kari pap sebelum tidur ni. Itu kari pap lain jangan. Kari pap lain ya. Tapi yang itu sedap, tak? Ya,
Alam lah yang tu. ada juga intinya. Yang tu no comment lah awak. Boleh cakap lebih nanti kurang pahalanya. Betul. Tak? Kalau begitu okey ni, semoga baju jaya lah perniagaan kamu ni. InsyaAllah. Ya. Doa-doa kan. Nanti sesiapa yang nak order Oli punya tembeyek ni boleh komen kat tepi kan dalam video ni. Kalau tak boleh kita berurusan. Lia. Apa akhir kata apa nak cakap kat? Kata selamat menunaikan ibadah puasa. Yang mana sakit tu doa-doa lah bulan baik ni kan. Betul. Itu je lah kot. Doa kalau untuk Bidin sikit. Bidin kita sahabat kita ya. Sahabat kita tu. InsyaAllah. 5 waktu. Betul. Untuk kawan-kawan kan ada lah. Semoga kawan kita apa ni sihat walafiat lepas ni boleh lepak kat sini ya tak? Ya, pastinya. Okey. Kalau begitu kawan-kawan, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.